nanti sampai sana kita tunjuk korang kedai apa yang kita orang decide untuk makan dan show dekat korang. So kita dah sampai. Jadi pada hari ini kita bawa korang makan dekat Salai di Ceruk. Alhamdulillah selamat sampai dan cuaca pun sangat cantik pada hari ini. Ada lagi? Ikan cakap satu, seafood itu satu, daging kalai satu, sambal belacan, goreng tempe. Terima kasih. Andai kata korang datang JB tapi tak tahu nak makan dekat mana, korang boleh cuba datang dekat kedai ni. Kalau korang pening tak tahu nak order apa dekat restoran ni, korang jangan risau. Korang just follow apa yang Marina order. By the way, ikan goreng tu adalah wajib order. Kalau korang datang kedai ni tapi tak order ikan goreng dia tu, Marina nasihatkan jangan datang. Pergi je tempat lain. Dan kalau rasa lauk tu tak cukup, jangan risau. Daging salai diorang sedap gila. Satu lagi benda yang korang wajib order adalah orek tempe. Ini first time Marina dengar orek tempe. Tak tahu benda ni, tapi ini salah satu dish yang korang wajib cuba. Luckily adik tu suggestkan kat kita orang, akak kalau suka makan tempe, dia kata orek tempe ni memang kita kena ambil dan korang kena try. Menu-menu makan tengah hari dia semuanya sedap-sedap belaka ya. Korang memang takkan segan silu dan tak akan menyesal kalau korang datang ke sini. Yang paling kita nak highlight adalah ikan siakap goreng, and then dekat atas tu sangat menarik tau, dia tabur dengan bawang merah ataupun bawang besar goreng yang garing. Jadi korang kena makan sekali dua tu. And surprise Marina tak suka bawang goreng tau, tapi sedap sangat. Dan macam biasa guys, thank you for watching. And then kalau korang ada mana-mana restoran dekat JB yang tersembunyi dan korang nak Marina pergi try, jangan lupa komen dekat bawah. Thank you.